Ingat lagi masa Pluto pernah dianggap sebagai planet, tapi apa jadi sebenarnya? Jom kita bongkar kenapa Pluto diturunkan pangkat. Pada tahun 1930, seorang ahli astronomi muda bernama Clyde Tombaugh menemui satu objek kecil yang sangat jauh di pinggir sistem Suria. Saintis pun kata, ya, ini planet ke-9. Walaupun kecil, malap dan sangat jauh, apa yang penting ia mengelilingi matahari. Dah cukup syarat masa tu. Selamat datang ke kelab Pluto. Tapi ada satu masalah kecil. Pluto ni sangat kecil. Kalau bumi sebesar bola, Pluto cuma sebesar sebiji guli. Guli yang sejuk, suram dan tak licin. Orbit dia pula pelik, sengit, lonjong dan kedudukannya tidak stabil. Kadang-kadang kedudukan Pluto jadi lebih dekat dengan matahari daripada Neptun. Lepas tu, saintis jumpa objek lain yang hampir sama besar dengan Pluto. Malah ada yang lebih besar. Salah satunya dinamakan Eris. Lalu ia mencetuskan krisis identiti sistem Suria tahun 2006. Pragu, International Astronomical Union, IAU, bersidang. Ada ketegangan, ada perdebatan dan ya, ahli astronomi bertikam lidah tentang definisi planet. Akhirnya mereka setuju. Dah tiba masa nak tetapkan definisi sebenar untuk planet. Senarai akhir ada 3 syarat utama. Syarat 1, ia mesti mengorbit matahari. Pluto lulus, tiada masalah. Syarat 2, ia mesti cukup besar untuk jadi bulat akibat graviti sendiri. Pluto bulat. Syarat 3, ia mesti telah membersihkan kawasan orbitnya daripada objek lain. Oh no. Okey, bayangkan sistem Suria macam situasi dalam kelas. Setiap planet duduk dekat meja sendiri. Untuk jadi planet sebenar, meja tu kena bersih. Tak ada mainan orang lain, tak ada murid tumpang duduk. Meja tu kita punya. Bumi, Mushtari, Marikh, semua jaga meja sendiri. Siap halau benda asing keluar. Tapi Pluto, meja dia penuh dengan barang orang lain. Mainan, batu ais, serpihan kecil. Jadi saintis pun kata, Pluto menarik tapi orbitnya tak bersih. Jadi dia bukan planet. Dia dikategorikan planet kerdil je. Dan sebab tak cukup syarat ketiga ni, Pluto diturunkan pangkat. Orang ramai tak puas hati. Ramai sedih. Buku kanak-kanak kena ubah semula. Neil deGrasse Tyson dapat surat marah dari budak-budak sekolah rendah. Sampai hari ni pun, masih ada yang kata Pluto tetap planet. Jadi sebenarnya Pluto bukan dibuang sebab dia tak cukup hebat. Cuma dia tak cukup syarat definisi planet baru. Tapi, walau ia planet atau tidak, Pluto tetap wujud di pinggir sistem Suria. Like, share and subscribe untuk lagi kisah sains menarik. Pluto, planet di hati.